Hello guys, welcome back to YouTube channel Jemija. Hey guys, kepada korang yang baru je klik video aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan korang jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button loceng. Maklumlah takut korang terlepas kalau aku lupa video baru. So kan aku bersiap-siap biar kena barang-barang. Tengok beg mu. Kita nak pergi ke mana? KL. So hari ni aku nak pergi ke KL. Ada urusan sikit. Siapa berkahwin dik? Aku tak tahu lah siapa berkahwin. Tapi yang penting saudara mara ayahku lah, belah ayahku lah macam tu. So sekarang ni jam pukul 1 lebih waktu Zuhur. Kita mahu bertolak. Jadi korang tengoklah perjalanan aku macam mana. So let's go. So guys, sekarang ni aku berada di NRN Kambang. Berhenti makan, solat. Aku mengatuk benarnya tapi tak apalah. Aku nak pergi makan dulu, lepas tu sembahyang. Lepas tu kita akan sambung perjalanan kita balik. So guys, aku dah selesai solat, selesai sembahyang. Jadi kita akan teruskan perjalanan kita ke KL. So sebelum tu ada kawan siapa dekat sini? Kawan siapa tu? Awak buat apa tu? Oh, dia kecil. Bongo lah. So guys, aku dah sampai dekat KL. Sekarang ni misi untuk mencari rumah. Betul tak? Makanan ni bawa ke? Aku tak tahulah rumah yang mana. Sebab tak pernah pergi rumah dia. Sekarang ni kita tengok cari rumah lah. Sekarang ni pukul 6.30. Jadi perjalanan aku kiranya bertolak tadi 1 lebih lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 jam lebih macam tu lah. So dek, kenapa? Makanan. Tahu mau duduk saya. Makanan. Sabar lu duduk cuba rumah lagi Jadi guys, sebenarnya tak perlu cari pun sebab rumah dia belakang ni tadi je. Situ. Aku akan bermalam di rumah. Itulah. Aku nak cerita sikit sebab hari ni aku shoot dah pakai mic. Saya mau nak tahu tak kenapa aku dah shoot pakai mic. Semalam cerita dia macam ni. Bising dah. Cerita dia macam ni. Aku nak shoot semalam. Lepas tu aku telefon. Phone ni aku letak dah dekat stand. Tiba-tiba handphone ni jatuh. Kau tengok gambar ni. Gambar ni dia punya untuk cocok dekat apa tu? Cocok dekat handphone ni lah. Untuk mic lah. So disebabkan patah. Aku pun terus order yang baru, beli yang baru. So kita tunggulah mic yang baru. So aku dah pakailah mic hari ni. So kita akan sambung video ni esok, okay? Untuk perkahwinan abang sepupu aku, belah ayahku lah orang kata. Dia berkahwin. Jadi kita sambung esok video ni, okay? Okay, let's go. So guys, sekarang ni hari lain dah, hari Isnin. So sekarang ni pukul 8.17 pagi. Aku nak bertolak dekat perkahwinan abang sepupu aku lah. So guys, aku dah sampai dekat tempat perkahwinan dia lah. Kita tengok tempat dia macam mana. Mewah sekali ya. Mewah sekali. Kalau tempat kahwin aku gini. Sekarang ni jam pukul 9.36. Aku sampai awal. Aku tak tahulah start pukul apa majlis itu. Jadi kita akan tunggulah. Sekarang ni kita jalan-jalan dulu. So kan, sekarang ni sunyi. Sunyi. Di manakah adik aku? Aku tak tahulah.
guys, kita baru selesai makan. Kenyang tak? Kenyang. Kenyang? Mama kenyang tak? Oh. Apa? So, kenyang dah ke? Are you sure? Kita mau tunggu apa? Kamu ni pengantin. Tunggu pengantin baru. So, Ada gigi. gigi lu ke mana? Sama je. Untuk berjalan menuju ke pelaminan indah yang telah disediakan. Pada muka single. Dek. Kau cakap. Biar. Oh. Makan. Makan. Oh, tahu lah. Ada lah ke? So, Encik nak apa? Saya nak telefon satu. Telefon? Sini bukan kedai handphone. Ni handphone saya je. Minta maaf. Saya nak berjawab apa? Encik buat apa kat sini? Jalan-jalan ke? Oh, saya nak telefon. Encik nak apa? Encik ni dah tua eh? Saya nak beli gelang emas tu. So sekarang ni ada dekat parking. Kita keluar daripada majlis tu. Sekarang ni pukul berapa dah, Dik? Sama dah. Pukul 2 sudah lewat. So aku pun penat Sekarang ni kita Sekarang ni kita nak pergi jalan-jalan. Cari kes ni satu. Ya, ayo orang. Jadi tak tahulah nak pergi jalan mana-mana. So guys, aku berada di Kompleks Sogo. Lato-lato. Okey. Main. Nak main? Hai. Nak main ngau. Tapi tangan kuat.
aku baru keluar daripada Sogo ni. Korang tengok lah berapa ramai manusia macam semut. So aku masuk, aku tak boleh napa-napa sebab aku pening tengok orang ramai. Okay guys. So guys, sekarang ni aku aku sekarang ni berada di rumah. Aku baru je balik. Saya pernah bawa kereta. Sekarang ni jam pukul 12.37. Aku sampai rumah tadi 12 suku. Begini ceritanya. Kan sebelum video ni tadi kan aku baru lepas keluar daripada Sogo. So lepas keluar daripada Sogo aku bungkus makanan. Lepas tu makan, mandi apa semua dekat rumah saudara aku tu. Lepas tu lepas siap-siap apa semua, aku pun terus bertolak balik ke Dungu, ke rumah aku lah. Aku tolak dalam pukul 6.50 macam tu lah. So malam maghrib dekat masjid 6.50 tu. Dalam perjalanan tu aku berhentilah dekat KFC, makan sikit, beli belah sikit muka, makan dalam kereta saya pun. Lepas sudah makan KFC tu, aku pun terus pulang ke rumah. So perjalanan mengambil masa 5 jam lebih jugalah kiranya. Tadi pun ada sekat jam. Orang kata jam, makan jam tanpa roti ibaratnya lah. So kepada Abang Alif, abang sepupu aku, selamat pengantin baru. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki selalu. Dan cepat-cepatlah dapat anak. Yang single duduk diam saja, okay? So sampai di sini saja. Harap korang enjoy dengan video kali ini. Walaupun simple je aku buat, tapi tak mengapalah, asalkan ada video nak post. Jadi kalau korang suka, korang jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button lonceng. Kita jumpa next content. Assalamualaikum. Bye bye. Aku nak tidur. Malam-malam pun semak.